harap ke Gontor, ke bangunan di SQ165 dan ke pondok ke Masjid Demak, seterusnya mengikuti pertandingan inovasi di Universiti Negeri Yogyakarta selama 13 hari. Jadi apa yang saya nak daripada anak-anak, dengarlah cakap cikgu, dengarlah cakap model, dengarlah cakap ibu bapa. Abang Abdullah ni dia rela tak kerja sebab dia nak tolong perjuangan mak dia. So saya tubuhkan satu grup namanya Hero Arabic Class A. Nah, dan dialah yang menggerakkan Hero Arabic yang kami bergerak dari satu sekolah ke satu sekolah untuk semua anak-anak dengan sedikit masa yang ada ini. Biasanya kami kalau turun ke sekolah 8 pagi 5 petang, 8 pagi 12 hari, 3 hari 2 malam. Ini first time saya datang ke sekolah 1 jam. Jadi saya pun tak tahu nak buat apa. Kepada semua kalian, belajar betul-betul. Bahasa Arab ni bahasa syurga. Kalau kita bisa bertutur dengan bahasa ini di dunia, bermakna kita sudah berada di syurga. Kalau kita bisa menjadikan bahasa ini dipertuturkan di bumi MMP, sudah tentu bumi ini bumi syurga. Sekiranya kita mampu bertutur dengan Allah di dalam solat, kita biasa mendengar Allah berbicara dengan kita melalui kalam Al-Quran, kenapa tidak kita bertutur dalam bahasa ini? Betul. Jadi saya betul lah. Ana tidak atakallam bil Malayu, lisani hadha la yurid. Walakin tidak atakallam bil Arabiyah. Wow! Dia macam wow gitu. Ini anak buah saya ni, dari kecil lagi saya bawa dia ke program bahasa Arab. Dan mak dia memang nak sangat. Sebab saya dalam family, saya seorang di sekolah mahal. Akhirnya Alhamdulillah, dia ikut jejak langkah saya. Tapi saya rasa dia tak ambil bahasa Arab kot. Si kecil lagi saya bimbing dia untuk minat bahasa Arab. Jadi kepada semua anak-anak sekalian, sian seksian kau sebelah sana. Assalamualaikum. Okay, sebelum saya tutup majlis hari ini, sebab kesian orang tu dah panas, kita tepuk-tepuk sikit boleh? Lau atas angin dan sopik